berkaitan dengan haiwan yang hendak dikorbankan tu, yang dijadikan ibadah korban tu, apa kadang-kadang kecacatan haiwan tersebut sedikit tidak mengurangkan daging dia, manfaat untuk diambil. Kenapa dilarang itu? Uh, Pertama, korban ini dilakukan kerana Allah Jalla wa'ala. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyibah. Hadis Muslim. Allah itu baik dan indah, baik, tak akan menerima melainkan yang baik-baik. Jadi apabila satu orang nak bagi, kalau kita nak bagi hadiah lah kepada orang yang paling kita kasih, of course kita akan pilih yang paling elok lah. Kita tak pilih, oh yang ni aku tak apa mawar sikit, bagilah kat dia. Artinya tanda kasih kita tidak cukup kepada dia. Dengan itu maka kita disuruh untuk korban haiwan yang paling baik. Paling baik itu maksudnya paling sekurang-kurangnya ia tidak cacat lah. Sempurna haiwan itu. Sehingga di dalam riwayat Imam Ahmad tu dia kata wa alla nudahi bi'aura wala bimuqabila wala mudabira wala kharqa wala syarqa. Yang juling mata yang jelas, al-auraul bayin, yang jelas. Dia punya juling mata dia tu, orang tengok pun kambing, lembu juling, dia tak boleh. Cacat yang jelas, walaupun telinga yang terpotong, umpamanya yang jelas, nak tergantung, telinga yang terbakar, terbelah, betul. Ini semua dia melambangkan macam mana apabila kita memberikan pada suatu pihak yang kita kasih, tiba-tiba kita berikan yang ada cacat sikit. Kita hatta kalau orang yang kita cinta, paling cinta, kita beli dah memang untuk dia, tampak cacat tak apa, kita pergi tukar lah, pasal kita hormat dia, terutama kalau kita nak hadiahkan pada raja-raja, orang-orang besar. Bagaimana kita korban kepada Allah Jalla wa'ala, tiba-tiba kita pilih yang cacat. Sebab itu semangat daripada yang tak boleh cacat itu, ataupun tak boleh ada kekurangan ini.